Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai ada tapak yang kereta ni customer yang trade in punya. Tengok banyak garangan. Tahun 2015. Kia Sportage 2.0 SL. Ini all view. All view ada lock. Boleh jalan 2 view. Okey. Harga jual 23,800. Kalau loan boleh masuk. Ini boleh masuk. Masuk loan bulanan 500 lebih. Boleh ikat 7 tahun kredit. Bank boleh sampai 5 tahun. Kereta ni condition baik lah. Boleh nampak cat sikit calah aja. Sikit aja. Engine dalam macam ni lah. Dodge 16V. Wah lah. Tola manggil semua original lagi. Senang aja mak boleh nampak. Itu mounting sini depan semua original. Dalam pun cantik juga. Dalam pun cantik. AWD. All view lah. Dalam elektronik sih dia ada bagi you hand. Dia tepi selalu ini handle naik turun mah. Kalau pakai punya owner tak ada jaga, senang cara dengan krek. Tapi ini tak ada. Ini ada lock. Okey, turun bukit. Okey. Lepas tu mileage 159. Mileage kat sini. Sini ada itu driving mode lah. Convert, sport mode, normal mode. Semua ada. Aircon sejuk, engine gear pun tak ada masalah. Dashboard pun tak ada crack. Tapi ini ada sunroof lah, ini kereta. Ada sunroof. Korea punya kereta lah. Kia dengan Hyundai memang ada sunroof punya. Ada sunroof. Original punya dia punya touchscreen player. Saya rasa tak ada touchscreen lah. Oh, touchscreen pula. Okey, belakang macam ni. Dia punya bubung kaca kaca. Lepas tu belakang. Cantik juga. Original leather dalam warna hitam. Atas macam ni kaca. Lepas tu sana ada 2 lubang, sini ada 2 lubang, kasih you ikat bracket. Mungkin letak luggage kat atas lah. Belakang punya bumper tak ada apa masalah. Sebab belakang punya plate nombor saya dah tutup. Tahun 2015 tahun 2015 Kia Sportage 2.0 punya. Harga jual 23,800. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa minat, boleh kontak saya atau datang kita punya kedai lah. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.